Aku tengah penat. Aku terus tengok belakang. Kau tahu apa aku nampak? Kita ada this exercise dekat yang orang dah deploy kita dekat rumah-rumah, yang rumah-rumah kosong tu. So aku tak tahu kalau korang nak percaya lah. So rumah-rumah kosong ni, aku dekat tingkat 4, the top, the highest floor lah. So aku dekat dalam satu unit ni. So unit ni is pintu masuk, habis tu kat sebelah sini dah ada tingkap. So masuk pintu, aku kat tingkap, aku kena just aim keluar gini macam standby lah. So aku seorang kat dalam tu unit. So member aku pun dekat lain-lain unit lah. So kita dah penat tau. Dah pukul, dah nak pukul 12 malam lah. Dah penat gila. Kau tahu bila kau dah penat gila, kau rasa fatigue, kau akan rasa hallucinating. Kau akan hallucinate. Okay. So aku diri sendiri pun aku tak percaya yang aku nampak ni benda. Okay, so apa yang aku nampak is bila aku dah penat, aku tengah aim gini macam je, aku tu macam hallucinate tau. Aku tengok, okay, kan demi unit kosong. Kosong, tak ada apa-apa tau. So aku tengah aim gini macam, aku tengah hallucinate. Aku tengah penat. Aku terus tengok belakang. Kau tahu apa aku nampak? Apa ni? Aku macam nampak a glimpse of rumah orang yang tengah cerah. Ada kerusi meja, ada TV, ada apa, macam ada gambar-gambar.